Okay, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel, geng. Okay, untuk video kali ni aku ada dekat Kota Kuala Muda, geng. Kalau aku main Kota Kuala Muda ni, aku main hari ni untuk petang ni aku main kolam Tagabaan, geng. Okay, geng, untuk pengetahuan untuk hari ni, depa pagi tadi depa dah lepas ikan syakak 50 ekor. Dan petang ni yang info yang aku dapat terima pukul 6 petang lagi depa akan lepas lagi 50 ekor, geng. Ikan camak-camak. Jadi total hari ni lepasan 100 ekor, geng. Aku cuti. Kita cuba nasib, semoga ada rezeki dan semoga ada video untuk tontonan apa semua. Okay, macam biasa, sekejap lagi aku masuk dalam dulu. Kemungkinan aku akan masuk 5 jam, tapi lebih kurang pukul 4.30 lah. Kemungkinan aku ada lebih kurang 2 jam setengah je untuk casting, untuk buat video lah. Kalau waktu malam ni memang aku tak buat video lah. Cuma aku semacam santai. Okay, geng, semoga ada rezeki, semoga ada strike, geng. Okay, geng, stay tune. Kita jumpa kat dalam kolam lagi, geng. Okay. Okay, aku dah masuk dalam kolam. Setup kolam ni aku bawa spinning, geng. Kita main spinning kat kolam Tagabaan. Tadi 2500G aku pay dengan Venom X3 dapat 17. Macam biasa, kan, kita pakai 2 mata rambut. Sebab tu ledung aku pakai size 3. Jom kita try casting untuk area pancang pek. Bismillahirrahmanirrahim. Discuss. Kita try tarik seret-seret yang ni. Tengok, kan, kita ada. Aku try pakai size 3 lah tu. Saya tengok tarik seret bawah ada, kita tengok lumuk ada ke tak. Sebelum raya itu aku main belum besar, lumuk ada. Ni aku try pakai batu set 3 tarik. Kalau tak ada lumuk boleh pakai, kalau tak ada, kalau ada lumuk kita kena tukar pakai kecil sikit. Petang ni lebih kurang pukul 5, dekat pukul 5 dah 5 minit pukul 5. Lebih kurang ada 15 player. Kita tengok depan belakang. Depan belakang belah sana ada 5 orang. Belakang tu ada kat sini member aku masuk ke casting. Aku main dengan dia ni, dia sampai pukul 4 ni. Tadi dia casting kot air repek ni, dia terketuk sekali tapi tak lekat. Kita try cuba tu, semoga ada rezeki, kan. Petang. Okey, ni aku duduk dekat area belah kiri kolam, kan. Kiri kolam belah tepi sangkak. Kita try tarik kat tepi sangkak, tengok. Tadi aku dah try pancang pek, tak ada ketuk. Aku try dekat belah sana, seberang sana, kat kipas tu, tak ada ketuk kok. Ni aku try kat sini, kok. Kita cuba tarik dulu kat ni. Tengok ada ketuk tak. Pukul 5 pun panas, kan. Belah sini aku duduk terkeduk sikit lah sebab lindung pokok. Belah sana brother tu duduk main bawah. Balas 3 ekor lah bawah. Kau cari bawah. Okay, geng, ni aku duduk dekat pot belakang kipas pek ni, balik ke arah kipas. Tengok ada ke tak ikan, kan. Kita cuba tarik, tengok. Aku tengok ni ayat tu ni, tengok, kan. Ayat tu ni aku takut ikan ni dia makan gelak, ni. Tak apa lagi, kita cuba lagi. Kita cuba cari dulu. Kalau tak ada lagi, tengok dekat maghrib lagi aku try casting. Kita try casting, takut dia makan gelak sebab ayat tu ni. Kita cuba tengok. Baik, ikan cakap putih ada lepas 50 ekor. Seorang ke siapa tanya, seorang pun tak naik lagi. Kita yang strike semua strike bawah, ya.
Okey geng, perbasar Bukit 6. Tengok lepas ke apa kita try kat atas sekang. Sapu. Okey geng, aku try kat pancang pek ni. Kat depan ni aku tunggu tak ada naik. Yang naik seberang sana naik 3 ekor. Belah sini sekong tak naik. Belah aku duduk ni sekong tak naik. Jadi kita try casting kat pancang-pancang pek ni tengok. Daripada lepas 50 ekor. Kita japok-japok. Sekat putih daripada tak lepas sebab tadi sekat putih daripada lepas dah. Oh. Kan yang belakang ni. Oh, seberang sana balas tu. Okay, buat ni casting. Balah ni. Tu. Kita pakai belanok ni, belanok ni. Orang belanok. Kamu. Oi. Sini hak. Yo. Kita makan belanok ah. Cuma belanok je. Tu balas ni. Okay, balas ni. Okay, 2 ekor ni. Kita makan belanok. Wih, tu. Tu tepi tu. Tepi tu. Makan belanok ni. 2 ekor dah. Pandai. Ni hai oh. MG say hello. Tu merah tu. Orang kalau nak yang kedua. Okey geng, setakat ni je video aku mancing di kolam Tagabaan. Macam apa tengok geng. Hari ni aku kumpul berdarah. Tak ada rezeki gua ni. Aku rakam ada berada tu. Aku baru kenal depa dari Pendang. Aku kasih udang kopek memang tak ambil langsung, tak sentuh langsung geng. Depa mai cak geng-geng Pendang ni dia yang duduk sebelah yang aku rakam tu. Depa pakai belanok terus makan geng tu jenahat 2 ekor. Lepas tu paip belakang yang selalu yang aku duduk casting tu. Paip belakang tu depa geng depa juga geng daripada Pendang depa semua pakai belanok. Naik jenahat aku rasa 5-6 ekor kat belakang tu. Lepas tu rapu pun naik ekor. Rezeki depa main jauh kan. Rezeki depa. Aku tak ada rezeki. Aku hanya rakam video strike depa je kan. Setakat tu je video aku untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki. Nanti kalau aku cuti InsyaAllah aku main link kolam ni kita repeat kan. Okay guys, setakat ni je video aku. InsyaAllah ada rezeki umur panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.